Welcome to our unplanned journey to Bogor. Memang tak ada dalam itinerary, pergi Taman Safari. It turned out the best decision ever to come here. Kita dah naik dekat Bogor. Kat sini banyak tau macam kedai-kedai tepi jalan dia. Lepas kita nak try kuih lapis. Kita nak try apa tadi? Tahu apa? Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Kita nak cuba tahu Sumedang kat sini. Pak tahu Sumedangnya berapa ya? 5,000. Ha? 5,004. Kita mau coba tahu Sumedang. Enak. Dia ada macam masa dekat luar. Enak sekali. This is so nice. Mau beli air. Itu macam banyak sangat yang kau boleh cuba. Ini Fiesta. Yang penting ada halal Indonesianya. Kuah kujang juga. Kuah kujang tu sedap kan? Robita ini cuba. Okay. Kita ambil sausage dengan ni. Mbak, kopi Nescafe-nya kan lagi promo 10.900 dapat 2 atau ininya lagi promo kak 6.600-an. Ini aja. Cashier kat sini kan, dia punya upsell macam cashier dekat Watson, kau tahu tak? Padahal dekat Indomaret je. Dekat Alfamart ke Indomaret ni. Pandai gila jual barang. Tak, beli dua, ini kak harganya segini. Nak try lumpia, which is popia dekat sini ya. Sedap lagi tahu tadi. Tahu tadi sudah kan? Tahu ni macam kena beli lagi kedai lain ya? Yang macam okey lah. Boleh tahan. Kita nak beli carrot. So yang pergi belikan kita orang punya supir sebab kalau kita orang beli mahal. Pasport. Kena guna pasport ke? Korang tiket kat sini senang gila sebab dia macam drive thru saja. 570. 1,570,000 3 for foreigners, 1 for local. Korang yang keluar kau tolong kita tak turun. Bayarnya dari dalam kereta aja. Korang jangan risau, kat luar ni ada harga. So kalau rasa nak booking susah, sebenarnya bayar kat sini senang. Boleh payah pakai debit, kredit dan juga cash. Kau little pony jalan kat depan. Itu Sopea Rafida. Dia senang sebab kau tak payah jalan. Dia adalah tempat yang jalan. Tapi sekarang ni kita nak cari binatang. Kita dah sampai dekat entrance luar dia. Tapi kita masih kena masuk ke dalam. Tak sabar nak bagi makan carrot. Gajah, ajam kawan kau. Ni gajah Sumatera korang. Kita nak bagi makan gajah. Masalahnya ni susah nak campak ni. Dapat tak? Tak. Dia ambil kat bawah. Campak ada, campak pada situ. Ya, kena gajahnya. This is 11. Campak dia punya tu. Itu pula. Nanti dia ambil. Dia boleh ambil kan? Ada air. Kenapa tinggal kawan kat sini? Bibi. Bibi. Nampak tu kancil kan? Ini nampak tu. Panggil tu. Nanti kalau kancil tu banyak sana. Oh, sana. Ada ratusan. Oh, itu tapir. Tapir. Tapir tu tidur dia. Tapir tidur. Kamu ini malas. Kamu ini tidur. Tapirnya tidur. Nanti depan ada satu. Ada lagi satu. Itu mati. Bi, bangun. Bi, bangun Bi. Jangan tidur je. Tak mau dia. Mau bangun. Banyak ni ya, binatangnya banyak. Korang boleh bagi makan semua. Dia banyak, Mat. Mat dekat depan. Dia memang tunggu kau dalam kereta. Kau tengok kiri kanan, Mat. Dia tunggu, Mat. Dia lagi. Sini kamu. Dah. Dia sampai. Sekarang dekat tempat singa, jadi kita kena tutup lah dia balik. Dia buka macam ni. Weh, dia ada pintu buka korang. Dia ada auto gate weh. Tutup kaca mobil. Kaca mobilmu ditutup. Mana enggak bisa. Kau tengok weh, 2 weh pintu dia. Supaya apa? Singa dia tak lari. Maksudnya kalau dia cross satu, dia tak terus cross lah. Dia akan
Ke tempat singa. Hebat tu. Hebat sekali. Memang ada singa dekat Mana atas kenapa aku tak nampak tu sananya? Nasib baik kau bangun. Yang lain semua tidur. Menyambut kedatangan Tika. Halo. Ke depan sikit. Ini bukan mainan ya. Singanya sekaki je dari kita. Seorang tidur, seorang bangun. Ni raja segalanya di sini. Ada 3. Relax dia buka tingkap pun bau. Dia relax buka tingkap. Kau tak tahu, dia dah biasa Yai. Dia dah baca-baca dah. Semuanya berehat, tidur. Itu penat tu. Oh tu. Dia kalau tidur memang rapat gila tau. Singa tu dengan sebelah tu singa juga. Tapi kenapa tak? Singa jantan sini. Oh, ego. Aduh. Kau tahu tak, bini dia 3. Tu sultannya 1 kan. Sultannya 1, 2, 3 bininya. 3 ekor. Sultan sekali kamu. Apa benda ni? Dia cuy yang enggak mau. Apa? Ni. Unta. Itu apa? Lecu tinggi. Tu meluk. Kamu kenyang. Ambil bagi dah jam. Sekejap. Rakam dia. Itu kak akan mencium. Mi, kat sini bagi ni. Ush. Besar-besar ni. Ni dapat ni. Nanti ada yang lagi besar. Ya. Jangan takut, jangan tengok. Relax je. Wah, dia makan. Dia makan. Ni apa? Musang. Yang musang. Musang. Musang pohon. Musang apa ni? Musang dahan apa? Mana? Enggak ada. Beruang di mana? Tidur. Tidur itu dia berdua. Penat ya kamu bekerja seharian. Di bawah tidur. Tidur. Malas. Panas. Beruang tu macam kau. Tidur semuanya. Tidur. Mat, dia tunggu macam ni, Mat. Semua lapar. Tu ni macam cantik. Ni pula. Kau belum makan kan? Kau. Ni yang mana nak ikut? Ikut kecil yang ni kecil. Nak bawa lari seekor ni yang kecil ni. Mana nak ikut balik? Bapak kau. Gila. Kau tengok dia kena action Kau tak ada tarik badan dia. Macam ni weh. Kau tengok. Ini jangan buka tingkap ni. Sedekat ini korang. Kucing. 2 langkah je. Kucing. Ini kucing. Kucing kamu kata kucing. Tengok. Ini bukan macam kata di jalan yang halau monyet tu bukan. Ini betul-betul. Ini weh. Ini punya level. Ranger. Pakai bateri tu. Boleh bawa balik tak? Ini bawa balik. Kan pakai bateri. Mestilah boleh. Bang sana ada satu. Ini yang putih. Ni yang buat putih. Putih. Tidur. Weh, belang putih korang. Nampak tu? Belang putih. Bangun. Bangun. Betul kak. Assalamualaikum. Bangun. Tidur. Yang tengah merenung nasib tu dekat tepi sana tu. Apakah masa depan aku baik-baik aja? Aku tengok kat sana. Mana tu Menghadap. ada zebra tu? Oh, dia datang. Dapat. Oh, dah. Masuk dalam. Babe. Dekat weh. Dia pandang dia kenyang. Lagi. Ada lagi. Ish. Dia ada bateri. Mau tahu makan bawah. Dia dah kenyang lah. Semua tu makan rumputnya. Tengok lagi satu harimau Sumatera. Mereka di sini lah. Kamu di sini. Mereka di sini, mereka di sana. Bagus ke tak? Kalau binatang ni, Ada pondok sama ada motor. diorang asingkan tau. Boleh lepak Binatang-binatang ni. Boleh lepak Bi. Diorang kata pakai bateri, jadi boleh Dia buat lepak. macam diorama satu perkampungan nampak. Kampungan dia, ni kawasan dia macam Ya. tempat aku koyak kacau. Mana dia? Tengok ni belakang dia. Oi, kau tengok dia ada rumah weh. Mana? Itu di pondok. Siku tu. Kau tahu tak, ada satu kat dalam tu. Mungkin sebab dia degil. Sebab apa? Baju-baju tu dia tak angkat. Tak bawa rumah. Guys. Sebab tu lah dia kena kurung kat dalam tu. Ini ada ni. Korang nak isi bensin boleh ni di sini. Tapi dia tidur. Dia tidur. Di mana ni? Beli kopi mana? Jual bensinnya di sini tapi dia tidur. Bensin, kopi, rokok ada. Semua ada rokok, kopi.
Lain macam binatang kat sini. Boleh jual barang. Kebunan kelapa sawit Sumatera. Cuma gila konsep dia. Weh, kau tengok burung unta lalu semua weh. Sini. Cepat kam apa? Main gurun korang. Wish. Boleh buat apa ni? Boleh? Welcome to the Africa. Di mana ada badak sumbunya Ini yang gemuk gila. Betul weh, betul lah. Korang cakap tipu dia betul. Kau cakap dia binatang tak charge lah. Punya bateri dia, dia pakai telinga. Telinga dia pakai bateri. Apa? Ni betul Kepala dia ada bateri. Nampak macam tipu ni. Weh, dia nampak Tak weh sebab dia gerak, blend in weh. weh. Dia tak Blend gerak in. weh. Sangat gemuk weh. Dia macam 2 kali ganda kita. Banyak. Banyak ganda weh. Cantik. Berapa kilo ni weh tu ha, tengok tegak berdiri tu sampai kau ingat dia ni kau tahu pakai bateri. Dia tegak je macam tu kau tahu tak bergerak. Halo guys. Macam mana dia boleh tegak je macam tu? Dia bateri Tesla ni. Pak, Di sini pak. punggung itu di punggung. Sini. Di punggung. Oh, ni yang mulut dia yang. Dia pakai soplin. Ya, cantik sekali kamu. Lihat dia. Matanya di kiri di kanan sangat cantik. Bongkol dia. Enak. Sedapnya makan. Okey. Ada yang rambutnya panjang. Mana rambut panjang? Ada. Ada? Yang rambutnya panjang. Ada depan. Tapi ni cantik. Oh, jirafah. Oh, tu dia jirafah korang. Nampak tak? Di mana ada tempat redup ni? Panas. Tu ada 2 ekor. Satu dengan hujung belakang sana. Wah, Di betul. sini ada 3 atau 4. Tu depan, dekat depan saya nampak. Ini korang boleh berhenti bagi makan. Harganya beda sih. Tapi bisa. Tengok tu dia berhenti bagi makan. Berapa ribu lah kat sini bagi makan? 300. 300 lah, tak apa-apa. Aliran sungai. Oh, memang. Ada ke? Kau nampak kita lalu tepi ni, nampak kan turunan air sungainya. Terus air babe, naik kereta babe. Jangan main. Sejuk ke air dia mesti sakit kan? Besar. Mana itu babynya tu? Dalam ni. Oh, di sana, Weh, ada sana. 2 ekor, 2 ekor tak nampak. 2 ekor harap. Sekejap kita tengok. Ni Ini boleh campak ke? Tak. tak boleh, dia tak makan, dia macam ikan Makan. Oh, makan ikan. Dia makan. Makan apa? Pellet. Cantik sekali kamu. Lawa yang ni. Kamu sangat cantik. Apa rahsia kecantikan kamu? Skincare-nya apa? Wow, sangat cantik. Weh, badan dia lain. Weh, korang tengok tu. Banyak gila depan tu weh. Nak bagi lagi tu weh. Beratur be, beratur. Korang bayangkan weh, sedekat ini. Itu tu. Member lama. Dah naik atas dah. Penat dah. Tadi dekat bawah. Menunggu makanan. Tadi leher. Enggak ada leher weh. Weh, ada lah. Lapis 3. Leher dia lapis 3. Dia makan rumput Dia betul rumput. Patut bersih je dia ni kan. Yelah punca. Itu lepak-lepak tu pasal semua dah kenyang lah tu. Menyembang. Dia orang dating. Kerbau berdating. Kau pernah nampak? Tak kan? Sebelah tu pun kerbau juga ke? Jantan betina ke apa? Jantan yang Bertanduk. Yang ini pun sama ni ha, berdating. Tak, ni tengah gaduh. Sebab yang itu dia. dengan tu dah tak kawan dah. Bergaduh. Yang ini member 4 BFF baru. Makan berdua. Nampak macam dah habis perjalanan kita, tapi belum. Sekarang ni nak masuk dekat Baby Zoo. Dekat Baby Zoo ni, zoo yang macam kau boleh jalan lah. Sebab tadi kan kita naik kereta, tapi akan ada lagi perjalanan naik kereta. Memang panjang weh. Untuk kita Malaysia datang sini berbaloi dalam 100 lebih, kau boleh pergi kereta. Tapi kalau kau nak bagi extra macam makan tiger ke, kau nak bagi makan singa, kau nak bagi makan zirafah, ada add on price.
Tak elok lah ni atas ni. Video ya. Elephant tak baik. Jom Nak masuk. naik tu, bagi tahu harga. 250,000. Kalau nak naik, nak naik gajah pun boleh. Ini aku apa? Wow. Tour guide sini. Tour guide sini kita ada tour guide. Ha? Ya. Saya Mas Joko. Mas Joka akan menjadi tour guide anda. Let's go to the baby zoo. Kangaroo baik mula-mula. Mari tengok kangaroo-nya. Tu. Dekat gila dengan kangaroo tu. Sini boleh main. Boleh main? Boleh main dengan kangaroo? Wow. Tu bisa bagi makan kangaroo, so cute. Kakak lagi dah. Kangaroo kau. Di luar tu kan. Best tau sebab kau macam buka-buka cage, kau tutup cage. Kau macam dalam area yang berbeza. Banyak ni kangaroo dia. Sangat menarik. Nampak comel Kangaroo dia comel weh. Dia siap cakap lagi. Tangkaplah gambar kat tengah ni. Nampak Taman Bogornya. Cantik di sini. Oh itu jaguar. It's like next level. Memang RM100 kau berbaloi datang sini. Berbaloi kan? RM100 Bawah tu weh dia jaguar tu. Dia tengah lipat weh. Dia panas weh. Bawah tu tu. Dia tengok weh kakak aku pergi panggil-panggil dia buat apa. Takut weh, dia tengok aku weh. Ni apa? Ada juga ke? Dia tengok aku weh. Ada apa? Jaguar. Cantik tu. Weh kat atas tu cantik. Mana? Tadi dia Kau boleh pusing atas tu. Kau sebenarnya tengok kat atas tu. tak boleh. Macam nak untung. Kat tu nampak tak? Hello my friend. Kucing hutan ni rumah. Ni apa? Kucing hutan. My friend sedekat ini. Tu. Kucing Ali Syukri katanya. Sebiji ke? Ini kita tengok apa pula? Diorang kan, kau tengok dia buat macam singgah sana, rumah lama. Kat tepi. Tu. Nampak tak? Sekejap. Sekejap. My friend sleeping. Look at this one. Aduh mbak. Capek ya mbak. Udah kerjaan seharian tidur. Tidur aja pak. Ya saya mau bergambar di sana my friends. Let's go my friend. Entrance ke burung hantu. Gini ya bisa. Takut weh jambatan ni weh. Seram gila. Ya Allah, kau tahu tak apa? Orang hutan. Tu sebenarnya orang hutan. Selamat datang Taman Spodeng. Wow. Oh my freaking. Oh my god. In front of me. Weh bangga weh. Emang boleh sedekat ini? Ya boleh. Jangan lagi berak. Emang boleh sedekat ini? Tangkapkan gambar. Itu dia. Mau cek foto? Tadi gambar tadi. Ayo dicek. Atas tangan. Cantik. Boleh pegang? Tengok diri dia.
Berapa? Weh, depan mata dia weh, dia terbang. Tak payah pergi Labuan Bajar. Kita nak tengok komodo dekat sini pun ada korang. Sebenarnya dia banyak section tau. Next section tu kau naik kereta pergi, kau turun. Kita nak tengok panda. Lepas tu kita ada siapa si lion punya show dengan dolphin. Haja. Ha? Binturong. Binturong tu apa? Kayak musang gitu. Musang. Oh. Binturong. Binturongnya tidur. Krokodil? Mari jumpa kawan kami krokodil. Ni korang. Nah, itu pakai bensin. Pakai bensin. Bunyilah dia tak. Tapi buaya Betul ke? betul. Memang macam dia memang kebun. Kau tak tahu budak buaya aku dah tengok dekat tu. Weh, ada lagi kat bawah ni. Lagi seekor. Mana muat dia keluar kat sini? Kecil. Jom tengok komandonya. Sandy. Sandy. Apa itu? Oh. Nah, memang. Buaya besar, buaya besar. Buaya besar. Keluarlah kamu. Oh ni. Sini geng, sini geng. Buaya muara. Besar sekali. Lele. Kenyangin. Nah tu. Macam inilah kawasan komodo dengan buaya. Yeah. Hello my friend. So cute. Oh, ini besar. Komodo. Mana dia tu? Korang nampak tak? Sekejap, apa perasaan jumpa member? Kejut kami. Ini dia korang. Yes. Ni sebenarnya ular di tepi ni semua. Dah, jom kita pergi next tempat. Ingatkan dah habis. Tapi belah sini ada macam ada lagi ni. Oh, tak ada. Ada lagi, ada toilet. Ada toilet tak? Dah. Ada toilet je apa? Ada toilet je. Apa dalam tu? Yang ni apa? Dalamnya ada apa? Tengoklah. Tengoklah. Aku dah semua tahu. Ha? Huh? Berat berat benda, jom. Albert. So heavy ah. Oh. Ya ini. Ya. Pak, bikin apa sorang-sorang? Mau? Pak. Pak. Ini zaman bila ni? 90s. Saintis. Bekerja seorang, dia kerja seorang. Saintis ke ini yang jaga ni ah? Tu mesin jahit mak. Mesin jahit lama. Burungnya di situ. Hello. Weh, kau tengok dia punya tonggek ke? Sebenarnya yang naik bas tu pun okey tau. Sebab dia macam yang turun jalan gini lah. Naik bas rugi. Tapi rugi lah, tak dapat bagi makan. Tu. Okay, jom kita tengok korang toilet dia. Toilet tu pun tema haiwan. Tengok ni. Ha, macam ni. Hai, perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Tapi seronok gila. This is like another level. Sumpah another level, okay? Gajahnya dah radio tu nak buat persembahan. Kita di apa ni? Binatang alam. Uish. Gelap sekali. Tak boleh bising. Ini landak. Landak ni memang kena duduk dalam gelap. Sama putih dengan tanah.
Ni minum ni. Ini batu. Kopi mahal Ni dia. Kopi mahal luar. Di jalan. Nampak lah tu. Ada 2 ekor. Welcome to the Aquaria of Bogor. Alligator girl. Gimana ya? Gimana? Kobra putih. Ini telefon ambil lah. Video. Ini kalau bagi orang tengok. Kawan, kita dah penat kawan. Tempatnya tak habis-habis lagi kawan. Kawan, tolong kawan. Kami nak test air limau. Member tengah rehat. Kawan, kau kalau degil kawan, kita bagi kau kawan. Ni kalau telan sekali Kenyang ni. kawan. Sekali je dia makan kau. Sebulan dia kenyang kawan. Ya, kita keluar akhirnya kawan. Belum habis kawan. Belum habis. Ini taman apa kawan? Ini taman. Kawan, ini kawan paling besar kawan. Chimpanzee dah. Dekat sekali kawan. Mereka sedang berlepak-lepakkan tengok kita kawan. Dia macam, member kau buat apa member? Kau buat apa member? Dia tengok kita sambil tidur. Seorang tu tidur, seorang tu tengah lepak. Santai sekali kamu kawan. Tengok kawan-kawan lontong yang lain. Ni yang biasa je. Tadi tu lah paling cantik sekali. Wui. Orang hitam. Apa ni? Orang minyak. Pacak tu. Inilah fashion pacak sebenar. Oh my god. Okay guys, jom kita jumpa. Pingu. Oh. Ni pingu bateri korang. Ni pakai bateri. Pingu. Umi, awas! Ya, laki-laki Kasuari, where are you? Tu dia Kasuari. Hang up, nampak? Sumpah member ingat dah habis. Kena jalan sampai atas. Kampung Papua. Kita di Papua ini. Ada apa di sini? Julang Papua. Dia punya pakaian tradisional dia. Ni burung-burung macam ni. Burung-burung ni Afwan Bin. Julang Papua. Mana panda tu panda? Atas. Buat atas sana. Kita akan jumpa rakan sebaya yang sebenar. Mr. Panda. Kanguru tanah. Bukan kangaroo, kanguru. Dalam ni kan ada ikan kecil. Macam preserve gila. Tapi tempat tarikan. Tapi haiwan dia macam bebas. Menyala sahabatku, menyala. Taman Safari Jepang. Kalau nak tengok monyet pakai blusher. Kita dah nak sampai dekat area dolphin show. Depan ni dia ada Taman Safari Jepang tau. Monyet Jepun. Kau suka pakai blusher, kau tengok ni. Aduh, cantik sekali. Aku dah faham dah kesukaan blusher datang daripada mana. Monyet Jepun. Nice gila sambil tengok show sambil makan, kau tahu tak? Duduk yang terlihat kosong. Dia nak repeat test sebab tadi salah. Dia dah janji tau. Sebab dia kena gelak ke member sebab salah. 2 kali 4. Faham? Silakan dijawab. 1. Suaranya mana? 2, Lebih berapa lagi? 3, 4.
Kita nak beli kuih lapis yang dekat sini. Ini. Yang mana nak beli? Yang mana bendanya yang ni? Yang lapis talas Bogornya. Kuih lapis talasnya habis. Yang itu yang nak cuba. Ini apa? Kalau sikit kok buat makan rasa. Kalau ni coba dulu. Ambil aja. Tempe keripik. Makan kan? Ya, mak boleh suka. Ni jangan banyak-banyak. Orang nak beli boleh cuba. Unik ah, unik. Ini apa kak? Pisang saleh. Pisang saleh. Ya. Bukan salah, dia kita macam mana? Sama harganya. Ini apa? Pisang disalai berkeju. Ya. Pisang disalai berkeju. Ya. Aku lagi suka yang tu. Yang ni dia yang tu. This one. Pisang salai berkeju. Enak kan? Sedap. Maksudnya kalau ambil 4, 100,000. 250 gram satu. Okey lah. Kalau ambil dulu lah. Bakso seblak. Inilah banana. Ada keripik nangka. Hajar. Dekat gerai ni. Dekat Bogor. Dia goreng sendiri. Sedap. Guys, datang Jakarta, please try ni. Kutela singkong ni. Sedap gila keropok ni weh. Dia pedas. Dia macam keripik ubi kat Malaysia. Tapi fancy version. Macam keripik ubi. Tapi dia punya perisa tu perisa keropok overseas. Macam tu lah gabungan dia. Pedas dan menyala. Sedap orang. Sedap gila. Coba dicoba. Merek yang ini. Enak banget. Isi mencari kuih lapis talas. Ada ais. Nak minum air dari ni. Dekat sini ada korang. Dekat sini dia punya shop dekat Bogor juga. So kalau korang mampir ke sini. Ke sini ya. Kuih toko oleh-oleh. Kuih lapis. Halo, hai. Ini apa? Oh. Lapisan boleh, tapi aku nak kita mana? Saleh yang kat sini, sebelah sini. Talas Bogornya. Ya, lapisan. Talas Bogor. Mau ni coba talas Bogor ini. Apa yang sedap? Ini keju. Yang harus cuba, yang memang kena cuba, ini red velvet. Nanti kali bahasa Filipina. Kita balik hari Sabtu, tahan lagi ke? Hari Berapa ini hari? kalau untuk bolu talas, kalau di suhu ruang sekitar 4 hari kak. Oh, 4 hari. 4 hari di suhu ruang. Kalau mau lebih lama 1 minggu di kulkas. Oh, tidak. Tapi akan Ya. travel. Tapi kita nak try satu. Kita nak guna, boleh kita beli satu lah untuk kita makan je kan? Best seller satu paling sedap. Boleh. Dia kata ni best seller jadi kita nak cuba. Dia tak ada tahan lama korang. Cubalah kalau korang sampai ke sini. Brownies tak payahlah. Lagi. Kalau snack-snacknya. Snack-snacknya. Ini apa coklat? Korang tengok ni keropok dia. Katun. Cuba gila. Mana-mana. Ini banyak ni. Semua boleh. Dia sudah Pisang. coklat keju. Oh, Ini boleh tahan lama ke? Ni tak boleh, nanti kita beli dekat ni je. Ni kena makan. Kita beli dekat Ini sama ke kalau dengan di Bandung? ada juga. Belum ada. Bandung ada yang ni. Yang tak ada. Ni. Kena yang kat Nanti tak sini. ada. Ini tak ada. Tak ada. Ni tak ada lah, ambil dah. Oh, yang tak ada. Itu. Kek lapis legit. Banyak gila kek lapis kat sini. Emping singkong. Kat sini tengok ni. Ada pancake durian. Ini macam durian apa? Durian crepe. Ada es krimnya. Mau satu durian crepe yang kecil ni.
Ais krim. Ala ais krim ke durian cream? Ais krim ke durian cream? Jom. Ini satu berapa? 20.000 yang satuannya. Yang isi 6-nya lebih hemat 100.000 aja. Enggak, yang kecil-kecil satu ini. 20.000. 20.000 ais krim pun 20.000. Ya. Kita dah nak balik. Tak balik lambat lagi sayang tak apalah. Lain kali kita datang sini ni. Boleh? 2. Boleh. Ya, makasih. Keluarkan peti tu. Keluarkan peti, tak muat kereta. Vanila, keju, pucuk, mineral, bir petlok pakai durian cream. Terima kasih ya. Iya, ini dia. Ini dia hasilnya. Tapi kita nak try durian itu. Cepat-cepat. Kita nak try durian creamy dari sana. Ini 20.000, 25.000. Keras lah. Keras sangat. Tukar. Kita makan yang lain dulu. Ni tunggu cair sikit. Durian cream. Aku ingatkan durian cream ni orang Malaysia je suka makan. Dekat sini pun ada. Dia ada yang 6 tau. Korang boleh beli banyak terus. Tapi kita try satu je. Diorang semua tak nak makan durian. Aku je suka makan. You sekali sedap. Lepas tu semua nak. Keras juga. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut mie ayam. Dah kenyang dah. Dah tak lagat dah. Malam nanti kita makan. Kita dah makan benda-benda macam Kulit dia kerasnya. Takkan freezer. Lepas tu kena bagi dia tu. Kena bagi cair sikit kot sebab macam keras gila. Tapi Tapi isi bau dia lagi dia. isi dia lagi banyak daripada dia punya krim dia. Tapi bau dia memang betul durian ni. Macam sedap je. Sedap. Dia punya krim penuh. Isi tak nampak. Ni isi dia kau nampak dulu. Aduh. Dah. Es krim durian ni kalau korang jumpa, kau kena cuba. Sedap korang. Sedap. Perfume so good. Ambil tu untuk mana? So good. Okay. Pick one. Kakak from Malay? Ya. Holiday. Iya. Berapa lama di Jakarta? 5 hari. 5 hari je? Esok nak pergi Bandung. Esok Mau ke Bandung. Malah cepet banget. Pulang dari Bogor mengambil masa 2 jam lebih. Petang-petang memang macet guys. So kita orang pergi shopping kejap. Dan kita orang pulang makan dekat Blok M. Aku tak sempat nak tangkap footage je sebab dah penat sangat. Tapi next journey esok memang best sebab kita orang dah pergi Bandung. Korang kalau nak tengok perjalanan aku, jangan lupa subscribe, like and comment. Bye.